untuk menggerakkan sesuatu perkataan atau ayat dari mana sahaja arah yang anda sukai, biasanya ianya dipanggil marquee. Okey, di dalam pembinaan website, untuk menggerakkan perkataan yang kita kendaki itu dipanggil marquee. Okey. Jadi jika saya ingin meletakkan marquee di dalam website saya, contohnya begini, biasanya saya suka insert kotak terlebih dahulu, table. Saya masukkan satu table, saya panjangkan table ni dahulu, katalah jaraknya sebegini, dan saya letakkan di tengah. Saya klik align center. Okey. Saya ingin masukkan perkataan yang bergerak di dalam kotak ini. Okey. Dan contohnya saya ingin masukkan perkataan, saya type dulu di dalam notepad. Ini website saya yang pertama dan ia merupakan website latihan dan cara membinanya. Okey. Terima kasih. Mungkin saya boleh masukkan nombor phone saya 0122856223. Okey. Okey, saya nak masukkan perkataan ini bergerak di dalam kotak ni daripada kiri ke kanan. Contohnya, apa yang perlu saya lakukan? Dapatkan kod yang saya sediakan di dalam website saya. Marquee behavior. Ambil kod ini terlebih dahulu. Klik sebelah kanan, copy. Masukkan di dalam notepad. Masukkan di dalam notepad. Saya tampalkan kod ini terlebih dahulu, paste. Pesanan anda di sini ataupun your message here, ambil ke semua sekali pesanan anda itu, saya potong, cut, saya masukkan di dalam kawasan ini. Saya klik sebelah kanan, saya paste. Okey. Jadi kod ini saya ingin masukkan di dalam petak tadi. Apa yang perlu saya lakukan? Highlight semua sekali HTML code ini, copy, pergi semula ke end view, pastikan anda telah mengklik di dalam kotak ini, blinking di dalam kotak ini, pergi semula ke dalam source, terus Ctrl V. Ingat ya, pesan saya, tekan dulu Ctrl dan ketuk sekali sahaja V. Okey, jangan ketuk 2-3 kali, nanti kita jadi burung belatuk pula. Lepas tu anda pergi ke normal. Okey, walaupun ia tiada di dalam end view, ia boleh dilihat di dalam website. Apa yang perlu anda lakukan? Jangan lupa lagi sekali save. Pergi ke FileZilla. Okey. Mungkin anda dah terbiasa sebab FileZilla ini sentiasa terbuka. Katakan saya tutup. Saya telah savekan file NView ini. Saya pergi semula ke FileZilla. Ini FileZilla shortcut yang saya prepare, saya sediakan. Klik. Jangan lupa pergi ke file dulu, Site Manager, connect terlebih dahulu, sehingga keluar directory listing successful. Masih belum boleh transferkan file, anda perlu pergi ke remote site, klik tanda campur ni, keluar nama domain saya, klik sekali sehingga nama domain berada di atas. Apabila nama domain telah berada di atas, file yang saya ubah adalah file latihan. Jadi saya perlu cari semula file latihan, klik di sebelah kanan dan upload. Override. Untuk saya lihat file tersebut di dalam internet browser, gunakan Firefox Mozilla ya. http://www, masukkan domain anda, whosnext.ws, / nama file anda iaitu latihan.html, dan saya enter. Lihat apa yang berlaku. Anda nampak marquee ini bergerak. Ini website saya dan lagu pun anda boleh dengar.
telah bermain secara automatik. Okey. Lihat perkataan ini telah keluar. Okey. Sekiranya anda tidak puas hati dengan pergerakan terlalu laju ataupun terlalu perlahan, kembali semula ke NBU, klik di source ini, cari di mana anda meletakkan marquee tersebut. Ni saya jumpa marquee behavior tadi. Scroll amount adalah jumlah speed. Scroll amount adalah jumlah speed. Kalau 4 yang anda lihat tadi perlahan, anda boleh tambahkan, ubah nombor 4 ini kepada 5, 6 ataupun 7 ataupun berapa yang anda kehendaki. Kalau ia terlalu laju, anda boleh perlahankan. Contoh saya tukar kepada 3. Okey, saya dah tukar kepada 3. Pergi semula kepada normal. Jangan lupa save dan upload semula file tersebut menggunakan FileZilla. Remote site, domain masih berada di remote site. Klik belah kanan, upload. Override, klik OK. Pergi ke internet, reload. Lihat, tulisan bertambah perlahan. Dan ini memberi ruang untuk tetamu yang masuk ke dalam website anda untuk membaca pesanan yang anda tulis di dalam marquee, di dalam kotak marquee ini. Okey, saya berharap anda cuba latihan ini dan pastikan ianya berjaya supaya pengetahuan anda di dalam membina website akan bertambah. Kita jumpa di video akan datang sebentar lagi.